Ma nak minta maaf dekat abang. Sebab Ma dah buat salah. Buat salah? Zulaika minta putus dekat abang. Sebab Ma dah cakap buruk pasal abang dekat dia. Ya. Abang tak faham ni. Apa benda ni? Ma nak abang berpisah dengan dia. Jadi Ma reka cerita pasal abang dekat dia tu yang dia minta putus. Ma dah gila ke apa? Ha? Apa benda Ma buat ni? Sampai hati musnahkan doa abang sendiri. Abang, Ma minta maaf. Ma tahu masalah. Hello? Hello, abang. Ya, Kak Marisa, ada apa? Ika, akak minta maaf, Ika. Akak dah buat benda salah yang sepatutnya akak tak buat. Salah? Apa maksud akak ni? Ika, akak dah burukkan nama Farid. Akak reka cerita sebab itulah Ika sampai minta putus dekat Farid. Ha? Akak buat macam tu sebab nak Ika minta putus dengan Abang Farid. Akak nak Ika jadi madu akak. Ika jadi madu akak? Ya Allah, apa semua ni, Kak? Apa yang akak cakap ni? Ya, dan sekarang ni Abang Farid marah sangat dekat akak. Akak betul-betul minta maaf. Okey, ni salah akak. Silap akak. Akak dah hancurkan korang berdua dah. Ika? Hello? Ya Allah. Suka!